Cantiknya sawah padi. Uish, boleh nampak satu kampung juga. Cantiknya. Mana rumah Haki? Tu, di sana. Tak nampak pun. Ia diselindungi pokok-pokok. Di puncak bukit nanti boleh nampak terang. Ya ke? Tak sabar nak tengok rumah Haki. Jom, cepatlah jalan. Hati-hati. Jalan. Abang! Ish, itulah Aki cakap berhati-hati. Abang, Aris elak benda tadi. Apa tak? Hei, tiba-tiba je muncul. Aduh. Macam tak ada apa-apa pun. Aki tengok. Itu agaknya... Lah, arnab rupanya. Dalam hutan pun ada arnab ke, Haki? Ara ingatkan arnab orang bela je. Ada. Arnab liar. Spesies ni memang tinggal kat hutan, kawasan berbukit. Uish, jarang nak jumpa. Di dalam hutan, arnab ni sentiasa hidup dalam ketakutan. Ya ke? Mana Haki tahu? Aki tahu sebab ada ceritanya. Ada cerita? Nak dengar? Mestilah nak. Ceritanya macam ni. Pada zaman dahulu, mana nak buruk ni? kali ni kau lepas. Lain kali kau akan jadi makanan aku.